Hai semuanya, perkenalkan saya Rahul, seorang bapa anak satu. Okey, jadi hari ini tu tanggal 1 April 2026. Saya memang buat video ini untuk membagikan atau sharing tentang macam mana kehidupan saya, macam mana kehidupan keluarga saya, macam mana kehidupan yang ada di sini. Dan sama-sama kita tahu di tahun 2026 ni banyak berita tu. Kalau kita buka berita tu sekarang, rasanya tu macam stres kalau nengok, apa tak? Yang perang Amerika sama Iran lah, yang minyak habis lah, yang bahan pokok naik lah, terus yang kalau nanti tu ada mati lampu lah. Pokoknya macam-macam. Jadi kalau kita tengok berita tu sekarang macam makin pening gitu. Jadi video ni saya buat bukan kerana saya panik atau tidak, tapi lebih ke macam mana mencari solusi kalau seandainya benda ni betul-betul terjadi ke depannya. Semoga tidak. Jadi hari ni tu saya nak bertanam-tanam ubi. Kerana dunia tengah macam gini, nampaknya sektor yang paling aman untuk kehidupan keluarga nampaknya adalah berkebun. Ya tak? Balik ke asal lagi macam mana orang-orang dulu. Macam berkebun, terus ambil hasil dari rumah sendiri, terus makan hasil dari rumah sendiri. Rasa saya untuk kedepannya dengan situasi yang macam gini, rasanya itu salah satu hal yang paling aman. Ya tak? Dan hari ni saya cuba untuk nanam ubi. Ubi ni kemarin dibawa mak mertua saya dari Dabuk bawa ke sini. Saya fikir sikit, ternyata banyak yang dibawa. Alhamdulillah. Jadi kita cuba untuk tanam ubi di belakang rumah tadi. Jadi kita lanjutkan lagi. Tadi kita dah gali beberapa kerana dah terlalu petang, tak sempat. Saya balik kerja, kita terlalu petang juga. Sempat ngali sikit, jadi saya cacak-cacak aja. Cacak-cacak dekat belakang tu berapa je tadi saya juga tak tahu sangat, mohon maaf jarak dia, tapi belajar juga tadi tengok dekat internet, dia cuba-cubalah. Mungkin kalau saudara tahu tengok jarak dia, mungkin ada yang faham boleh komen macam mana. Kalau ada yang salah juga boleh komen. Nah, tadi kita dah tanam ubi, lumayan banyak juga. Cuma satu hal yang saya takutkan di sini, kalau tanam ubi dekat sini ni, saya takut digalik babi. Takut itu je. Dah tanam, digalik babi. Jadi itu tak saya cacak semua, tak kita tanam semua, kita tanam sikit je. Nanti kalau seandainya benda lah tu datang, semoga jangan. Jadi besok kita tengok lagi. Kalau seandainya benda tu datang, mungkin kita masih ada sisa-sisa dia. Nah, kenapa juga saya memilih untuk berkebun? Memang berkebun di rumah sendiri walaupun hasilnya masih belum banyak. Rasanya ketika bangun pagi, tengok yang hijau-hijau, tengok lada yang tumbuh, tengok terung yang tumbuh, rasanya bangun tak ada pening. Maksudnya tak ada stres kepala gitu kan. Lebih tenang je. Apalagi apa yang kita tanam tu hidup. Macam tadi kita dah nanam pokok lada. Sebenarnya saya nanam pokok lada tu cuma asal, maksudnya tanam je, yang tak berfikir kalau ternyata kalau kita tanam pokok lada, kita tak payah lagi beli lada di luar. Macam sekarang memang bini saya tak beli lagi lada kecil. Lada apa? Lada kecil tu kan? Lada kecil. Aku tak nak hijau buang. Aku nak main. Aku nak main buang. Ayo nak aku tak nak.
Nak tumbuhan tak? Mesti sikit air tu sayang. Ha? Ini dekat lah mandi tu dulu. Ini nak ada pula kat belakang. Aduh. Untuk muka dia kan? Awak kena dia ayah tu nak mandi sama ayah awak je. Kalau naik dekat. Dari mana? Jadi kalau nak lada dia tengah basayang lada habis, kita ambil depan rumah. Terus kita juga dah tanam terung. Terung ini saya cuba tanam dan ternyata hidup juga tapi belum ada buah kerana masih baru. Nampaknya mulai berisi juga. Terus ada lada kering, terus tomat juga. Tomat baru juga, baru berapa polybag je. Kita cuba-cuba je dulu. Manalah tahu nanti ada hasilnya. Alhamdulillah, tak payahlah macam beli lada, tak payah beli terung, tak payah beli yang ubi dan yang lain ni lah. Nanti kita cuba tanam pokok-pokok lainnya. Kalau seandainya ini berjadi, kita insyaAllah semoga jadilah, bukan kalau, semoga jadi. Apa? Hari pun dah nak azan. Kita siap-siap dulu, mandi-mandi pula. Jadi teruntuk semua yang dah nonton video ni, makasih banyak. Mungkin kalau suka boleh di like, kalau tak suka pun mungkin kalau ada saran atau apa, konten apa selanjutnya, misal seterusnya teruskan usaha Rahul untuk berkebun atau teruskan tunjukkan budaya di sini atau yang macam manalah, boleh komen di bawah. Okey, makasih banyak semua yang dah nonton video saya, makasih banyak semua yang dah nemankan saya selama ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, saudara.